Kita sarapan di Hotel Ritz. Breakfast di Hotel Ritz. Ada apa tu? Pulut ke? Nasi goreng. Nasi goreng. Ini bahasa Thai tak tahu apa benda. Oh, ni sedap ni. Sayur ni. Sayur cendawan kan? Ayam. Ayam dan cendawan. Ayam alien. Ayam. Toge. Mi punya. Oh, mi. Sayur. Sosis. I don't like. Ni telur. Telur fried. Wah, ada sup sayur. Bubur ayam. Alah. Sarapan breakfast di Ritz Hotel. Makan. Jangan disalahkan kita pula kan. Tidak disalahkan kita pula dalam baik. Breakfast di Ritz Hotel Thailand, Bangkok, Thailand. Bersama Nurin, Tim. Saya. Dah. Who are you? Ya. Tangga bas bapak lah tinggi je. Duduk diam-diam kata dia, jangan ada keluar, nanti Haji Zul nak pergi tempat shopping. Deh, shopping tu memang mesti boleh. Nak beli baju ke anak, kat cucu, kat cicit ke, kita sendiri nak shopping bagi sepenuh kat hajat. Gitu dah. Tak saya shopping, tak saya apa tu pun tak apalah. Tapi hari ni Haji Zul kena berjalan ikut peraturan itinerary yang bagi dulu. Pasal nak pergi shopping hari ni pun boleh pagi ni, tapi kenyok di sana. Lekat kurung macam tak pahal. Macam Tak pakai. tak pahal. Macam pahal. kita buat motor. Kedai jenis kelacak. Dalam kedai jenis kelacak. Macam kita buat motor. Motor tu terbalik. Dan motor tu terbalik. Jadi kita nak naik pulak ni, kita berhati-hati lagi pada tu. Tu lekat kurung, panggil lekat kurung. Orang petani kata lekat kurung. Orang Malaysia kata apa? Tahu aja rasa? Koma. Trauma. Handsome low. Oh, handsome-nya. Low handsome-nya. Okey, tuan-puan, nanti kita sampai ke sana. Tak payah cakap lah, dia orang tanya dekat mic datang dari mana, tak payah cakap Malaysia. Nanti tiket dia tu mahal pula. Cakap orang petani ke apa tu dia orang tanya pun tak faham. Naratif. Kita orang naratif wet. Macak nai. Macam ni. Macak nai itu dari mana? Macak nai cakap petani ke naratif tak kisahlah. Kita buat bisu. Petani. Ni orang tak tanya pun, ni petani dong. Tak ada nak tanya petani. Orang tanya lain, jawab petani. Puno. Habis. Kalau luar negara tiket mahal biasalah tuan-puan. Kalau kita orang Thai pergi ke Malaysia, memang tiket mahal. Orang Malaysia berapa ringgit ya? 10 ringgit. Orang luar negara 50 dia charge. Alamak, mahal betul. Dekat sana, dekat Malaysia tiket dia semua tempat mahal, banyak mahal. Tapi di Thailand ni okey lagi. Agaran 100 lebih, 140, 50 baht macam tu. Boleh lah. Tapi Haji tu dia senang sebab dia kerja kat Kelantan. Kerja kat Kelantan. Berarti kalau nak buka mana dia?
dapat macam ni kesian lah, bagilah free. Okey. Ada lagi Lapa cakap macam mana semalam? Hiu Lapa. Kali ni cikgu tak? Hiu. Oh, rasa terang perut-perut. Lapar jadi kenyang. Macam baby lapar je. Jadi kenyang terus dengan cikgu teriak. Hiu. Hiu tu lapar. Kalau sedap macam mana? Aroy cincin sedap sungguh. Aroy mak sedap sangat. Aroy mak. Aroy cincin. Kalau masuk mai tu maksudnya tak. Kalau mai aroy tu jangan cakap je, simpan. Diam-diam dalam hati kita. Sema dalam bah boleh. Kalau sema dalam restoran nanti tak selamat, ini tak tanggung tau. Mai tu tak. Kalau mai aroy tak sedap. Kalau aroy sedap. Kalau nak au nak. Au mai au nak. Mai au tak nak. Itu dah lagi apa yang bahasa Thai yang nak tahu? Tadi terima kasih. Aunty cakap sama-sama. 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 Khop kun kha. Oh, Kak Kungka. Khop kun kha tu terima kasih. Sama-sama. Sama-sama apa ya bahasa Thai? Welcome. No, kita cakap terima kasih. Terima kasih. Chen kan, me too. Oh, Chen Kan. Chen kan. Dan lagi makanan pun dia tak sama tau. Dekat Hak Nyai kita sudah makan hari tu nah. Makan dah dekat Hak Nyai. Rasa dia lain, dekat Bangkok dia lain. Dan nanti Baik kita pergi makan sup kat depan tu sedap. Bau dia wangi. Sup. Halal ke? You tanya budak tu. You tak juga Lupa pula. Sup tu kata. Baru betul. Kat depan tu ada orang jual sup. Tak tahu halal ke tidak. Tak halal. Tak halal. Tak halal. Jauh nampak jauh. Tak halal lah. Keindahan bunga matahari, selautan mata memandang. Bunga matahari. Laut matahari. Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa sedap. Oh, Bali. Ini air kelapa dah siap buang tempurung. Macam mana dia buang tempurung dia kan? Tu lah. Isi dia tinggal. Isi semua tu.
Kreatif radio ni. Dia punya Susah nak buang. cara dia buka tu. Berhenti. Itulah dia cerita tu Boeing tu. Pak Koyai. Koyang ni. Pak Koyai. Lawa dah. Lawa. Kita tak lama di dalam ni juga. Oh Koyai. Oh budak sekolah. Sekolah. Ya kalau bersikap pun kalau tak ada break, saya tak mau. Elok-elok bah bagi break tapi tak ada break, tak mau. Koyai. Sekarang kita berada di Inilah Koyai. Koyai. Sebelah kiri tebu manis. Tebu manis. Manis. My British chef. Tebu mana? Accents. Ingat makanan. Your British. Oh my. Manis. Okey, lepas tu sudah makan tu, saat lagi ni Wah cantik rumah ni. Amy nak jalan tik-tik duit yang tekek-tekek tadi. Seorang berapa tadi kan waktu? 240. 220. 224 seorang. 220. Stand by siap-siap nanti Amy pergi kutik. 224. Tadi kita simpan 4 Dah 300. yang mana? Muda tadi tak bayar lagi. Asyik kan? Bayar saya Yang bayar tu kita naik tram tu. bukan. Kita 4 tadi dah bagi untuk tambah bunga. Dia bagi 4. Ada bahagi ke balik? Ni bagi pula yang tambah bunga tarik. Kau dah bayar ke taman mana tu? Makan lagi. Pagi tadi kita makan berbat, petang pun kita makan berbat. Nyamuk segajak. Nyamuk banyak. Happy je nak. Ambil pemandangan dalam kedai. Kedai ni cantik. Tak ada mahal. Rutinnya nasi ya. Kalau ambil tudung ni hilang tudung. Lepas tu kita ambil nasi jadi Tiga je. dua je. Masalah apa? Ataupun dua. Kita berkomunikasi. Kita tak cakap.